Assalamualaikum. Hari ni aku ada job sikit. Aku nak pasang reverse camera dekat kereta adik aku, iaitu ni lah Vios Dugong ni. Okay, ni dia punya barang kamera dia. Kereta adik aku ni dia dah ada Android player, cuma dia tak ada reverse camera. Tapi dalam setting Android player tu dia dah ada port untuk sambung ke reverse camera. Jadi dia dah beli reverse camera asing ni. Aku nak pasang lah untuk dia. Sebelum tu jangan lupa untuk like, share dengan subscribe video ni jika bermanfaat untuk korang. Jom kita teruskan. Okay, so ini adalah barangnya. Kamera yang kita akan pasang dekat Android player tu. Jadi kita tengok ada apa kat barang ni. Baik iman bila korang nak beli external reverse camera tu, ada certain reverse camera tu tak compatible dengan korang punya Android player. Jadi kena ada setting nak adjust sikit lah. Dia ada banyak jenis reverse camera yang harga contoh macam RM30, RM50, RM80 kan. Tapi lagi mahal tu lagi better lah usually kan. Tapi kena tengok juga review macam mana. Macam adik aku ada beli yang ni HD 4K, ada jenis yang macam gini. Dan dia punya wiring semua aku assuming dia dah siap lah daripada Android player tu. Aku just tinggal nak sambungkan je lah. Ni wire akan sambung pada video output, and then wire merah ni aku akan sambung pada reverse light lah. Ni wire hitam merah ni untuk video output yang kita akan sambungkan dekat Android player tu. Okay, so ni adalah dia punya Android player dia. Dia jenis yang ni lah, kamu tak sure dia brand apa ni. Hari ni nak buka dia, just tarik plastik bawah ni, tarik dia macam ni. Ni aku tunjuk simple je lah Lepas tu kena cabutkan kiri dengan kanan ni. Pakai tangan boleh, kalau korang ada prying tu lagi better lah. Clip dia je macam tu lah. Ni kena careful sikit sebab dia ada Android player punya casing kat sini. Jadi korang kena tarik macam ni untuk tanggalkan dia. Okay, pakai sebelah tangan pun boleh, tak ada masalah. Ini pun sama. And then okay, so before nak cabut ni, cabut yang penometer ni, plastik cover depan dia. So baru korang boleh tarik ni. Okay, dah tarik ni, kena make sure ada wire kat belakangnya. Dah ada wire, what we call that, wire hazard light tu, cabut. Okay, ni aku dah buka dah. Sekarang aku dah jumpa dia punya problem dia. Yang belah kanan tu untuk USB 4 pin, belah kiri USB juga tapi 6 pin. Cat video output reverse camera tu yang belah kiri sekali tu ada 10 pin. Yang tu dia tak ada. Kalau tak ada maksudnya nak kena belilah soket RCA tu lah. Yang ni antena, yang ni GPS, yang ni dia punya power. Lepas tu dia ada fuse kat situ kalau mentok boleh ni. Tapi dia punya connection ni yang dulu punya lah. Dia tak berapa kemas lah sebab kabel dia pun kabel yang dia tap terus kepada original socket yang warna biru tu lah. Original socket Vios Dugong ni, power dengan aksesori untuk radio lama. Dia just tap macam tu je lah. Dia tak ada dedicated socket. Jadi kita kena beli dulu lah socket radio, socket RCA untuk video output reverse camera tu lah, baru boleh pasang balik. Tapi tak apa, kita buat routing wire yang sedia ada. Nanti in future nanti senang. Bila barang dah ada, kita terus pasang untuk reverse camera je lah. Okay, so wire video output ni aku dah ikat siap-siap kat dalam ni. Nanti bila kat belakang ni lah. So nanti bila dah beli wire RCA video output untuk reverse camera, nanti just pasang je lah. So wire dekat dalam, kita dah buka kompartmen ni, kita susun tarik atau wire dia. So masuk dalam sini. Ni panel buka, scuff plate kaki ni buka, masukkan dia. Lepas tu masuk dekat B-pillar bahagian bawah tu. Cantik kan, lalu sampai sini. Lepas tu masukkan dekat bahagian sini, C-pillar ni, dekat bahagian wheel arch ni. Masukkan, tarik sampai ke bahagian bonnet. Bahagian bonnet ni plastik kena buka. Nanti kita akan kemaskan lah sampai sini. So clip ni dah buka dah tadi. Ni clip dia. Ni clip. So dah buka semua clip. Tarik ni, turunkan dia. Turunkan dia macam gini. Ni turunkan supaya kita boleh buat kerja dengan mudah. So ruang ni nanti kita nak masuk, kita kena cari ruang ni. Okay, kita dah tarik. Kena tarik wire tu. Tarik sampai sini. Ni kita dah masukkan sampai ke belah dalam pakai dawai. So, nanti kita akan kemaskan lah kat sini. Kenakan sambung kat wire ni siap-siap. Lepas tu sampai pasang reverse camera belakang. Okey, nak masukkan wire dia ni.
dekat dalam punya lampu, nak masukkan wayar reverse camera dalam number plate punya lampu ni, ruang dia. Korang kena buka garnish ni Garnish ni dia ada klip ujung, lepas tu dia ada 2 skru kat sini, 10. Nut 10 buka sini, nut 10 buka sini. Lepas tu nut 10 lagi buka sini, 2 ni. 2 ni untuk kunci bonet belakang ni lah. And then klip ni korang kena tekan. Klip ni korang kena tekan, buka. Klip ni korang kena tekan supaya buka. And then dapatlah dia buka jadi macam gini lah. So bolehlah access. Nampak garnish ni. Boleh access lampu number plate tu, masukkan wayar dalam tu. Buka casing ni lah. Casing ni nanti nak kena buka. Ni aku dah buka casing lampu number plate. Ni bentuk dia. Ni bentuk dia. Nanti nak masukkan daripada belah sini, lepas tu baru korang tekan yang belah sini. Dia akan lock lah dekat situ. Ok, so bila dah pasang balik garnish ni, bentuk dia macam ini. Wayar dia macam ini. Masuk dalam belakang lampu number plate tu. Belah bawah pula macam gini. Ni wayar dia. Ni wayar reverse camera ni. Kat bahagian belakang ni. So ikat balik lah semua. Klip ikat semua balik. Okay, ni kita testing. Kita dah turn on dekat sisiri. Tekan ni, masuk reverse. Lampu reverse akan menyala. Okay, kita testing pakai test pen. Okay, ada wire apa ni, putih ni negatif, merah ni masih positif. Kita check betul tak kat situ. Ni je, nampak ada lampu. Okay, kita dah tap wire. Positif dengan positif, negatif dengan warna putih hitam tu. Kita dah siap pasang reverse camera. Dia punya placement, dia punya wiring kita dah preparekan. Tinggal nanti kena beli ni lah, pakai video output untuk reverse camera tu. Lepas tu baru kita boleh sambungkan lah. Kamera dia kita dah siap. Kita dah siap kena dengan reverse light kat sini. Wiring dia kita dah kemaskan. Kita ikut balik original wiring. So ni adalah wire RCA yang aku beli tu, wire extension untuk naikkan reverse camera, proper dedicated. Dia ada siap wire merah yang akan sambung dengan wire power cord yang baru lah, yang kita akan beli, yang aku akan suruh adik aku beli. Ni adalah wire. Dia ada banyak jenis. Yang ni aku beli yang dia ada 3-way punya, dan yang 3-way ni untuk viewers dugong. Original wire harness untuk dia punya infotainment tu dia dah memang ada 3-way. So ni just plug and play je lah. Wire power cord yang baru ni dia ada juga spesifik ataupun dedicated wire untuk reverse camera. Sambungkan wire RCA merah tu kepada power cord yang ada wire reverse camera. Dia label sebagai reverse ataupun back. Itulah wire kita akan sambungkan lah. So ni aku update adik aku punya Android player, update dia punya sistem. So ni lepas aku dah pasang, aku akan testing dia punya reverse dan tengok kamera dia hidup tak. Dan akhirnya dia hidup dan terang juga. Okay, untuk information, kamera yang aku pakai bukan kamera yang adik aku beli mula-mula, sebab itu dia tak compatible dengan Android player ni. Jadi aku terpaksa guna kamera yang lain. Kamera tu adalah daripada kamera Myvi aku lah. Aku swap dengan dia. So kamera ni compatible dengan dia punya Android player. So placement semua dah cantik dan job kali ni pun dah selesai. Reverse kamera ada. Jadi bila nak reverse tu senang boleh nampak belakang dan wire pun lebih terkemas.